Okey, jadi anda baru je naik pangkat. Tahniah. Tapi, tahu tak, peralihan daripada seorang pelaksana kepada seorang pemimpin ni, inilah salah satu cabaran paling besar dalam kerjaya kita. Jadi, dalam kupasan kali ni, kita akan sama-sama lihat macam mana nak hadapi perjalanan penting ni. Baiklah, jom kita terus ke persoalan utama. Soalan ni nampak mudah, tapi sebenarnya ia lebih mendalam daripada yang kita sangka. Peranan anda dah berubah 100%. Dulu, mungkin anda dinilai ikut kerja yang anda siapkan. Tapi sekarang, kejayaan anda diukur melalui kejayaan pasukan anda. Inilah perubahan mindah yang paling penting yang anda kena buat. Fikirkan macam ni. Semua tabiat yang buat anda dapat kenaikan pangkat tu, contohnya jadi orang yang paling cekap, pakar dalam bidang anda. Sekarang, anda kena ubah sikit cara berfikir. Fokus anda bukan lagi pada hasil kerja peribadi, tapi hasil kerja satu pasukan. Kalau anda boleh kuasai peralihan ni, itulah yang membezakan antara seorang pengurus biasa dengan seorang pemimpin yang betul-betul hebat. Okey, jadi nak mula kat mana? Perkara pertama dan paling utama, bina pasukan anda jadi satu unit yang betul-betul padu dan bersemangat. Anggaplah ini macam tapak rumah. Sebelum anda boleh pengaruh orang lain dalam syarikat, anda kena pastikan rumah anda, iaitu pasukan anda, kukuh dulu. Tanpa tapak yang kuat ni, semua benda lain boleh runtuhkan. Sebagai pemimpin, anda ni macam termostat untuk pasukan anda. Andalah yang tetapkan suhu semangat mereka. Motivasi mereka tu bermula daripada anda. Kalau ada pekerja yang tak bermotivasi, bukan saja kerja tak jalan, tapi otoriti anda pun boleh terjejas. Nak satu tip mudah? Selalu beri pengiktirafan. Ucapan terima kasih atau kerja bagus yang ikhlas tu, percayalah, kesannya sangat besar. Anda akan perasan benda ni cepat je nanti. Kalau ada konflik dalaman atau ahli pasukan tak percaya satu sama lain, habislah. Lumpuh satu pasukan. Kerja yang patutnya siap sejam boleh jadi makan masa 1 hari. Jadi tugas anda adalah untuk jadi macam gam yang satukan mereka. Wujudkan satu suasana kerja yang selamat di mana semua orang rasa selesa untuk bekerja sama. Kerja berpasukan yang mantap bergantung pada satu benda je, komunikasi yang terbuka. Cuba tanya diri anda, adakah tim anda selesa nak datang jumpa anda bila ada masalah? Ataupun mereka lebih rela sorokkan kesilapan? Penting untuk wujudkan budaya tiada kejutan. Biar kita tahu masalah masa ia masih kecil sebelum ia meletup jadi krisis besar. Okey, jadi bila pasukan anda dah mantap, dah padu, sekarang masanya untuk kita pandang keluar pula. Menjadi pemimpin yang hebat bukan setakat jaga tim sendiri je. Ia juga tentang macam mana anda menghubungkan pasukan anda dengan bahagian-bahagian lain dalam organisasi. Jom kita tengok macam mana nak luaskan pengaruh anda. Sekarang, peranan anda ada 2 muka. Di dalam, anda seorang pemimpin. Di luar, anda adalah diplomat untuk pasukan anda. Sebagai pegawai perhubungan, anda bina networking dengan pengurus lain. Sebagai jurucakap, anda pastikan bos-bos nampak hasil kerja hebat pasukan anda. Dan sebagai perunding, anda fight untuk dapatkan bajet atau apa saja sokongan yang tim anda perlukan. Kuasai 3 peranan ni memang penting untuk pasukan dan untuk kerjaya anda juga. Petikan dari Helen Gill ni memang kena sangat. Ini perangkap paling besar untuk pengurus baru. Tak nak lepas kerja. Mungkin anda naik pangkat sebab anda yang paling power buat kerja tu. Tapi kalau anda terus buat semua benda sendiri, bukan saja anda yang burnout, tapi tim anda pun takkan berkembang. Belajar untuk percaya pada pasukan dan agihkan tugas, itu skill kepimpinan yang wajib ada. Sekarang, kita masuk ke peringkat paling tinggi dalam evolusi kepimpinan anda, iaitu beralih daripada sekadar mengurus proses sedia ada kepada menjadi seorang pencetus perubahan. Di sinilah bezanya antara pengurus yang baik dengan pemimpin yang luar biasa yang betul-betul membentuk masa depan syarikat. Cuba kita tengok beza dia. Fungsi pentadbiran ni, dia pastikan kereta api syarikat berjalan ikut jadual, lancar. Tapi peranan sebagai pencetus ni pula, dia akan tanya, kita masih perlu naik kereta api ke? Atau ada cara lain yang lebih pantas dan efisien? Ia tentang mengubah cara kita berfikir daripada macam inilah cara kita selalu buat kepada apa kata kita cuba cara baru. Jadi, macam mana nak jadi seorang pencetus ni? Menurut pakar pengurusan Sumantra Ghoshal dan Christopher Bartlett, ada 3 proses utama yang boleh kita guna untuk pupuk perubahan, iaitu proses keusahawanan, proses pembangunan keupayaan dan proses pembaharuan. 3 proses ni, inilah pelantinakan anda untuk cipta inovasi. Jom kita tengok satu persatu secara ringkas. Okey, pertama, keusahawanan. Maksudnya, anda galakkan tim anda untuk cari idea dan peluang baru.
Kedua, pembangunan keupayaan. Anda latih, anda bimbing mereka, bagi mereka keyakinan untuk ambil risiko yang dikira. Dan ketiga, pembaharuan. Anda sentiasa cabar cara kerja yang lama. Bila anda buat ketiga-tiga ni, anda bukan lagi sekadar urus kerja, tapi anda sedang membina sebuah enjin inovasi dalam pasukan anda sendiri. Baiklah, kita dah bincang banyak perkara kan, daripada menyatukan pasukan sampailah menjadi pencetus perubahan. Jadi, macam mana kita nak gabungkan semua ni jadi satu pelan tindakan yang jelas? Jom kita rangkumkan semuanya. Perjalanan anda boleh kita ringkaskan dalam 4 peringkat. Anda mula sebagai pelaksana, pakar dalam kerja anda. Lepas tu, anda jadi penyatu, bina pasukan yang hebat. Seterusnya, anda jadi pemberi pengaruh, bina hubungan baik dengan semua orang dalam syarikat. Dan akhirnya, anda sampai ke puncak sebagai pencetus yang membawa inovasi dan membentuk masa depan. Setiap peringkat ni adalah asas untuk peringkat seterusnya. Dan akhirnya, semuanya kembali kepada soalan ni. Adakah anda hanya akan menguruskan kerja-kerja harian? Ataupun anda akan sahut cabaran untuk membina masa depan yang lebih baik? Jawapan anda kepada soalan inilah yang akan menentukan legasi kepimpinan anda. Pilihan di tangan anda.